Ada ke yang masih bercuti lagi? Kalau balik kampung tu masih ramai anak buah kan. Apa kata korang ajak anak buah korang buat something simple-simple macam egg mayo toast ni. Dalam dia inti egg mayo, kita salut dengan breadcrumb, lepas tu kita goreng garing-garing, makan panas-panas. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Macam biasa nak buat roti mayo telur ni, kita campurkan telur rebus dengan mayonis dan beberapa perasa lain, kemudian apitkan dengan roti. Korang hancurkan dalam 3 biji telur. Lepas tu kita masukkan 3 ke 4 sudu mayonis dan juga masukkan dalam 1 sudu sos tomato. Masukkan juga sedikit serbuk black pepper dan kacau dia sampai sekata. Lepas tu korang ambil roti, buang sisi dia, lepas tu korang penyek-penyekkan dia. Kemudian dah letakkan kita punya telur mayo tadi, apitkan dengan roti satu lagi. Nak bagi dia melekat, korang boleh picit-picit guna garpu ni, tapi lagi senang sebenarnya korang picit-picit pakai jari je. Lepas tu kocakkan dalam 2 biji telur dan celupkan kita punya roti tadi, balik-balikkan bagi dia sekata. Kemudian salurkan pula dengan breadcrumb. Saya pakai panko breadcrumb, yang Japanese punya. Dia punya tekstur lagi cantik. Dah siap, korang boleh gorengkan kat dalam minyak yang panas. Api bagi sederhana je. Kita tak nak kita punya isi mayonis tu macam kering sangat. Balik-balikkan dia. Bila dah golden brown cantik, korang boleh angkat. Kemudian siaplah kita punya fried egg mayo toast. Sangat simple. Nak buat aktiviti untuk anak buah korang, sangatlah sesuai. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.